Okey, tak apa. Sekarang ni, Kak, saya nak dengar lagi sekali petua Kak tadi macam mana Kak kalau nak betul-betul lah. Betul-betul. Betul nak pergi cepat turun lagi kan. Rebus je. Tak payah bumbu minyak. Rebus apa? Sawi je macam kita nak kasih Okey. tayak Sawi, kita ambil sawi. Bawang putih. Macam mana cara dia? Sawi tu kita potong macam biasa. Potong, basuh, itu. Basuh, lepas tu bawang rebus. Rebus bawang putih. Bawang putih, dia telur 2 biji cukup. Minyak apa pun tak payah bubur, garam pun tak payah bubur. Lepas tu makan tu ya? Ya. Untuk makan malam. Malam nak praktis pun boleh, tengah hari pun boleh. Nasi tak payah ambil. Boleh turun, boleh kut. Orang nanti boleh hilang. Tu no? Tapi tak mau garam, tak mau. Tu. Betul. Memang betul. Cubalah insyaAllah. InsyaAllah. Dia masak je dengan motor pun tak ada. Tu. InsyaAllah, Cik Azam. Semoga hilang belon saya ni. Terima kasih Kak. Jadi